Okey, hari ni anak token nak cover. Kalau kata mari kat NACC ni, kita bukan sekadar boleh mari tengok-tengok je. Boleh mari ambil gambar. Tapi yang paling mustahak sekali, kalau kata mari ke NACC Batik Pavilion ni, kita boleh tempah khas program di mana kita boleh buat batik sendiri. Nama dia DIY lah, do it yourself. Jadi kalau kita tengok ni proses dia, mari kita belajar proses dia. Okey, bila awak dah tepah, macam contohnya package banner, kita buat package banner lah. Banner ni bukan banner hot tarpaulin tu, hot tepi jalan tu, ni banner batik lukis original. Jadi apa yang tim kita akan buat ialah kita akan tanda dulu. Dia tanda tepat tu sebab benda, sebab dia tanda nak buat lukisan. Kita pergi proses seterusnya, iaitu menerak batik ataupun dia gunakan batik blok ataupun batik lukis tadi lah ya. Jadi bila batik lukis, dia akan cantik lah. Kalau batik terak, dia akan terak. Jadi inilah proses dia. Nanti kita tunjuk proses setelah dah siap blok-blok. Inilah hasil dia, banner yang orang tepah tu. Jadi kita akan buat siap-siap gini. Lepas tu apa yang diorang mari lah, nanti pengunjung-pengunjung yang mari ke NACC Batik Pavilion ni, dia boleh mari cat sendiri. Nanti dia akan mewarna sendiri. Jadi experience lah dalam mewarna. Ada package yang lagi mahal, yang lagi kompleks, iaitu boleh buat kaftan sendiri. Hot tu kena PM tepi, tanya dulu macam mana nak buat, sebab dia ambil masa yang panjang. Dan package dia pun bukan murah lah, sebab nak ajar siapa pandai. Okay, bye.